daripada homestay tadi, kami sekarang pergi pantai. Hujan, so air pun banyak lah kan. Kalau suruh air, tentu homestay jauh daripada tempat ni. So anak-anak Charomis ini taklah abang ni tak saling maju pun. Okay, air dah makin surut. Alhamdulillah. Anak-anak dah pergi yang kat tengah tu, kat tebing main semuanya. Tak ada orang ni. Ada apa dalam tu? Romis, tak ada. Hah, ketam? Siapa cari ketam? Boleh je ketam tu. Weh, saya nak cuba. Ketam lari-lari. Dah, goreng je. Goreng. Mana yang beli goreng? Ketam kecil je. Ada isi. Kita tengok abah buat apa kat sana. Jom tengok. Okay, inilah hasil mencari Romis di pantai Kuala Sungai Baru. Ini kan full satu batu. Okey, itu sahaja untuk percutian kami short vacation di Kuala Sungai Baru bersama anak-anak. Teha, Faisal. Bye-bye.